Persatuan Kebangsaan Anak Kapal Kabin Penerbangan Malaysia, NUFAM, menggesa kerajaan meneliti keputusan Batik Air Malaysia yang mengurangkan jadual penerbangan serta menawarkan cuti tanpa gaji kepada 3,500 kaki tangan. Langkah ini dibuat susulan pengurangan kekerapan penerbangan sebanyak 35% pada April, ekoran peningkatan kos bahan api jet akibat ketegangan di Timur Tengah. Pihak NUFAM membantah keras pelaksanaan cuti tanpa gaji tersebut kerana berisiko menjejaskan pendapatan dan kebajikan kaki tangan. Kesatuan itu menggesa Menteri Pengangkutan, Loke Siew Fook dan Menteri Sumber Manusia, R. Ramanan, memantau isu ini dengan teliti sambil menegaskan sebarang bentuk paksaan atau diskriminasi terhadap pekerja tidak boleh diterima.